Lupakan bunyi pew-pew yang anda dengar dalam filem Star Wars. Realiti peperangan tenaga terarah atau Directed Energy Weapons DED jauh lebih senyap tetapi menakutkan secara saintifik. Kita bukan bercakap tentang peluru cahaya, tetapi penghantaran foton tulen yang mematuhi hukum termodinamik yang kejam. Hari ini Bedah Sains akan membongkar apa yang sebenarnya berlaku di dalam tiub laser grade tentera. Selamat datang ke Bedah Sains. Saya si penanya dan hari ini kita akan membedah teknologi di sebalik senjata laser moden. Mengapa kita belum melihat tentera bersenjatakan senapang laser? Jawapannya bukan pada kekurangan imajinasi tetapi pada batasan fizik, haba, atmosfera dan kuasa. Ini adalah kisah tentang bagaimana jurutera bertarung dengan alam semula jadi untuk membakar keluli dari jarak 5 km. Visi masa depan medan perang kini ditentukan oleh paip penyejuk, bukan sekadar optik. Untuk menjadikan laser senjata yang berdaya maju, kita perlu menyelesaikan masalah beam combining dan pampasan herotan atmosfera. Ini bukan sihir, ini adalah kejuruteraan optomekanikal pada tahap paling ekstrim. Mari kita mulakan dengan memusnahkan mitos terbesar kemusnahan serta-merta. Dalam filem, laser memotong kereta kebal dalam sesaat. Dalam dunia nyata, tahun 2026, laser adalah alat pembakaran haba perlahan. Kita bercakap tentang memindahkan tenaga kinetik molekul ke permukaan sasaran. Ia mengambil masa. Kami memanggilnya dwell time atau masa pegun. Anda perlu mengekalkan titik fokus laser pada satu titik spesifik sasaran yang bergerak pantas selama beberapa saat. Bayangkan cabarannya. Sasaran anda ialah peluru berpandu yang terbang pada kelajuan Mach 3. Laser anda mesti mengunci titik selebar duit shilling 50 sen pada jarak 2 km dan mengekalkannya di situ tanpa berganjak walau 1 mm pun sambil kedua-dua platform bergerak. Ini lebih sukar daripada mencari jarum dalam jerami. Ini seperti memanah jarum itu dengan jarum lain semasa menaiki roller coaster. Kunci kepada kemusnahan ialah ketumpatan kuasa. Laser 50 kW tidak berguna jika ia tersebar seluas pintu rumah apabila sampai ke sasaran. Kita memerlukan semua tenaga itu ditumpukan pada titik fokus atau spot size yang sekecil mungkin. Semakin kecil titik itu, semakin cepat ia membakar. Inilah pertarungan antara optik presisi dan jarak. Tetapi ada satu musuh yang tidak kelihatan yang sentiasa menghalang kita. Udara. Atmosfera bumi bukan ruang kosong. Ia penuh dengan debu, kelembapan dan gelora suhu. Bagi sinaran laser, udara adalah seperti sup pekat yang keruh. Apabila laser berkuasa tinggi melalui udara, ia sebenarnya memanaskan laluan udara tersebut mengubah ketumpatan udara itu sendiri. Fenomena ini dipanggil thermal blooming atau mekaran terma. Tenaga laser memanaskan udara, udara mengembang dan menjadi kanta negatif yang mencapahkan rasuk laser kita. Daripada titik fokus yang tajam, rasuk itu menjadi kembang dan lemah. Semakin kuat laser yang anda tembak, semakin kuat atmosfera cuba menghalangnya. Ironi fizik yang kejam. Bukan itu sahaja, gelora atmosfera seperti udara panas yang beralun di atas jalan raya memesongkan cahaya. Bagi mata kasar, bintang kelihatan berkelip. Bagi laser senjata, kelipan ini bermakna rasuk itu menari-nari di sekeliling sasaran bukannya membakarnya. Tenaga terbuang dan sasaran terselamat. Jadi bagaimana jurutera mengatasi masalah ini? Jawapannya, optik adaptif, teknologi yang dicuri daripada ahli astronomi. Kita menggunakan cermin yang boleh berubah bentuk. Cermin ini mempunyai ratusan penggerak kecil di belakangnya yang menolak dan menarik permukaan cermin beribu kali sesaat. Ia memutarbelitkan rasuk laser secara sengaja untuk membatalkan herotan atmosfera sebelum ia berlaku. Sistem ini menembak laser kuasa rendah dahulu untuk mengukur herotan udara, kemudian komputer mengira songsangan yang diperlukan dan mengubah bentuk cermin utama. Hasilnya, rasuk yang membelah atmosfera dengan ketepatan pembedahan menyampaikan maut yang terfokus walaupun melalui udara yang bergelora. Namun cabaran menjadi lebih sukar di laut. Tentera laut sangat berminat dengan laser tetapi laut penuh dengan aerosol garam dan kelembapan tinggi. Air menyerap cahaya inframerah dengan sangat rakus. Ini bermakna jarak efektif laser di laut mungkin separuh berbanding di gurun. Ini adalah had fizik yang sukar ditipu. Mari beralih ke gajah di dalam bilik kuasa. Untuk menghasilkan kerosakan yang nyata, kita bercakap tentang laser kelas 300 kW. Tetapi laser bukan peranti yang cekap 100%. Untuk mendapatkan 300 kW cahaya keluar, anda mungkin perlu memasukkan 1 MW kuasa elektrik. Di manakah anda mendapatkan 1 MW kuasa di atas trek bergerak? Penjana diesel biasa tidak mampu memberikan lonjakan kuasa serta-merta sebegini. Kita memerlukan magazin tenaga bank bateri lithium sulfur atau kapasitor super yang bertindak sebagai penimbal. Ia menyimpan tenaga perlahan-lahan dari enjin dan melepaskannya dalam satu letupan besar semasa tembakan. Ini adalah logistik elektron yang rumit.
Masalah sebenar ialah kecekapan. Laser keadaan pepejal terbaik pun hanya mempunyai kecekapan sekitar 30,040%. Bermakna jika anda masukkan 1 megawatt, hanya 300 kilowatt keluar sebagai cahaya. Baki 700 kilowatt, ia bertukar menjadi haba. Haba yang terperangkap di dalam mesin anda sendiri. Inilah paradoks penyejukan. Senjata anda menjadi oven gergasi sebaik sahaja anda menarik picu. Jika anda tidak membuang haba itu serta-merta, kristal laser akan retak, optik akan meleding dan elektronik akan cair. Menguruskan haba buangan 700 kilowatt dalam ruang sempit adalah mimpi ngeri kejuruteraan haba. Penyelesaiannya melibatkan sistem penyejukan cecair dua fasa yang kompleks, serupa dengan apa yang digunakan dalam reaktor nuklear atau superkomputer tetapi dipadatkan. Cecair penyejuk khas dipam melalui saluran mikro di dalam blok laser untuk menyerap haba, kemudian dialirkan ke penukar haba yang besar. Ini menambah berat dan kerumitan yang ketara. Dalam istilah tentera, ini dipanggil swap size, weight and power. Laser itu sendiri mungkin kecil, tetapi bateri dan sistem penyejukannya sebesar kontena kargo. Inilah sebabnya mengapa kita melihat laser pada kapal perang dahulu, kemudian trek besar dan masih belum pada jet pejuang kecil. Fizik tidak membenarkan pengecilan tanpa kompromi. Jadi, bagaimana kita mencapai kuasa 300 kilowatt atau 500 kilowatt tanpa mencairkan satu kristal besar? Kita tidak menggunakan satu laser gergasi. Kita menggunakan spectral beam combining. Fikirkan ia seperti Death Star di mana banyak rasuk kecil bergabung menjadi satu rasuk utama. Tetapi di sini, kita menggunakan serat optik. Laser serat optik adalah standard emas hari ini. Ia adalah wayar kaca panjang yang didopkan dengan unsur nadir bumi seperti ytterbium. Apabila cahaya dipam masuk, wayar itu sendiri menjadi medium laser. Nisbah luas permukaan kepada isi padu yang tinggi menjadikannya sangat mudah untuk disejukkan berbanding blok kristal tradisional. Teknik penggabungan spektrum ini genius. Setiap modul laser serat ditala untuk memancarkan cahaya pada panjang gelombang warna yang sedikit berbeza. Kemudian semua rasuk ini ditembakkan ke arah diffraction grating, sejenis cermin parutan khas yang memaksa semua warna berbeza itu bertindih menjadi satu rasuk tunggal yang koheren. Parutan ini mesti mempunyai ketepatan nanometer. Jika sudutnya lari sedikit sahaja, rasuk tidak akan bergabung dan anda akan membakar sistem anda sendiri. Tetapi apabila ia berjaya, anda mendapat kualiti rasuk yang sempurna dengan kuasa yang boleh ditambah. Mahu lebih kuasa, tambah lebih banyak modul serat. Sifat modular ini membolehkan sistem tahun 2026 berskala, sistem 50 kilowatt untuk menembak drone kecil, sistem 300 kilowatt untuk peluru berpandu krus dan mungkin sistem megawatt pada masa depan untuk pertahanan peluru berpandu balistik. Semuanya menggunakan blok binaan asas yang sama. Kejuruteraan modular adalah kunci logistik tentera. Mengapa semua kerumitan ini berbaloi? Jawapannya adalah ekonomi. Dalam perang moden, musuh boleh menghantar kawanan drone murah berharga RM5,000 setiap satu. Jika kita menembak jatuh drone itu dengan peluru berpandu Patriot berharga 3 juta, kita kalah dalam peperangan ekonomi sebelum peluru habis. Laser mengubah persamaan ini secara drastik. Kos setiap tembakan laser hanyalah kos bahan fuel diesel untuk menjana elektrik itu. Kita bercakap tentang kurang daripada 20 hot RM90 setiap tembakan. Selagi ada bahan fuel dalam tangki, peluru anda tidak akan habis. Ini adalah game changer untuk menentang serangan tepu atau swarm attacks. Tetapi jangan fikir musuh akan berdiam diri. Setiap senjata ada perisainya. Musuh kini mula melapisi drone mereka dengan bahan pemantul cahaya seperti cermin atau bahan ablasi yang menyerap haba dan terkelupas tanpa merosakkan struktur dalaman. Ini adalah perlumbaan senjata baharu, foton lawan material. Malah sebelum laser cukup kuat untuk meleburkan keluli, ia sudah cukup kuat untuk membutakan. Sensor optik pada peluru berpandu dan drone sangat sensitif. Serangan dazzling atau silau boleh membakar kamera musuh dari jarak jauh menjadikan senjata mereka buta. Ini adalah soft kill kurang dramatik tetapi sangat efektif. Masa depan medan perang bukan lagi tentang siapa yang mempunyai letupan terbesar tetapi siapa yang boleh menguruskan foton dan haba dengan paling cekap. Dari pertahanan pangkalan hingga perlindungan kapal induk, laser sedang beralih dari makmal sains ke barisan hadapan. Ia bukan fiksyen sains lagi, ia adalah fizik gunaan yang mematikan. Kita telah melihat bagaimana had kuasa, herotan atmosfera dan pengurusan haba membentuk reka bentuk senjata ini. Laser tidak akan menggantikan peluru berpandu sepenuhnya tetapi ia akan menjadi penjaga gol yang tidak kenal penat. Dalam episod akan datang, kita akan melihat pula teknologi railgun. Terima kasih kerana menyertai Beda Sains. Jika anda menikmati analisis teknikal yang mendalam ini, jangan lupa untuk tekan butang langganan.
Adakah anda rasa laser adalah senjata muktamad atau adakah ia terlalu rapuh untuk perang sebenar? Tinggalkan komen anda di bawah. Saya si penanya, teruskan bertanya. Mari kita gali lebih dalam sedikit tentang apa sebenarnya foton dalam konteks ini. Foton adalah paket tenaga tanpa jisim. Apabila ia melanggar permukaan, ia memindahkan tenaga getaran kepada atom sasaran. Ini bukan impak kinetik seperti peluru. Ini adalah pengujaan atomik secara paksa. Dalam laser keadaan pepejal atau SSL, medium penguat adalah kristal, selalunya garnet aluminium yttrium yang didopkan dengan neodymium Nd. Struktur kristal ini membolehkan atom-atomnya menyimpan tenaga cahaya dan melepaskannya secara serentak dalam fasa yang sama. Keseragaman kristal ini kritikal. Kristal itu tidak mencipta tenaga, ia hanya menumpukannya. Kita perlu mengepam tenaga ke dalamnya menggunakan diod laser lampu LED berkuasa tinggi. Diod ini sendiri menghasilkan banyak haba dan perlu diletakkan dengan sangat tepat di sekeliling kristal untuk memastikan penyerapan yang sekata. Di kedua-dua hujung kristal terdapat cermin, satu pantulan penuh, satu separa lut sinar. Cahaya melantun berulang-alik di dalam kristal, menguatkan dirinya setiap kali ia melintas sehingga ia cukup kuat untuk menembus cermin separa lut sinar itu sebagai rasuk laser. Penjejaran cermin ini mesti kekal sempurna walaupun terak sedang bergegar. Inilah sebabnya sistem laser tentera duduk di atas pelantar pengasingan getaran yang sangat canggih. Ia menggunakan teknologi levitasi magnetik atau penyerap hentak aktif untuk memisahkan optik sensitif daripada gegaran kesis kenderaan. Tanpa ini, laser anda tidak akan dapat fokus. Setelah rasuk keluar, ia masuk ke beam director turret yang anda lihat di atas kenderaan. Ini bukan sekadar teleskop, ia adalah sistem optik yang mengandungi cermin pantulan pantas untuk membidik sasaran. Kaca di sini mesti disalut khas untuk menahan ketumpatan tenaga yang tinggi tanpa menyerap haba. Salutan optik ini adalah rahsia industri. Jika kanta menyerap walaupun 0.1% daripada tenaga laser 300 kW, kanta itu akan meletup dalam beberapa saat. Salutan dielektrik berlapis-lapis direka untuk memantulkan atau menghantar panjang gelombang tertentu dengan kecekapan 99.9%. Membidik laser tidak sama dengan membidik senapang. Anda memerlukan sistem penjejakan gelung tertutup. Kamera IR melihat sasaran, komputer mengira trajektori dan menghantar arahan ke turret. Proses ini berlaku beratus kali sesaat untuk memastikan titik laser kekal pada titik manis sasaran. Di mana anda tembak juga penting. Menembak sayap drone mungkin tidak cukup pantas. Algoritma AI kini diajar untuk mengenali struktur drone dan membidik komponen kritikal, bateri, motor atau sensor navigasi. Ini memaksimumkan keberkesanan tenaga yang ada. Satu isu besar ialah keselamatan. Laser tidak berhenti selepas mengenai sasaran. Jika anda tersasar, rasuk itu boleh bergerak berbatu-batu dan membutakan juruterbang pesawat komersial atau merosakkan satelit. Sistem mesti mempunyai zon penafian automatik yang mematikan laser jika ia menghala ke arah yang tidak selamat. Protokol Geneva melarang senjata laser yang direka khusus untuk membutakan manusia secara kekal. Oleh itu, laser tentera diklasifikasikan sebagai senjata anti-material, bukan anti-personel. Walau bagaimanapun, pantulan tidak sengaja masih menjadi risiko besar kepada tentera di darat. Semua anggota di sekitar sistem laser mesti memakai goggle pelindung khas. Ketumpatan optik goggle ini mesti sepadan dengan frekuensi laser. Jika musuh menggunakan laser dengan frekuensi yang berbeza, goggle anda mungkin tidak berguna. Ini mewujudkan keperluan untuk perlindungan mata yang agile atau boleh ubah. Pada kuasa tinggi, hamburan atmosfera bukan sahaja melemahkan rasuk tetapi ia menjadikan rasuk itu kelihatan kepada sensor musuh. Jalur cahaya yang terhasil akibat debu yang terbakar boleh mendedahkan lokasi penembak. Ini menghilangkan elemen kejutan. Hujan, kabus dan asap adalah kryptonite kepada laser. Titisan air menyerap tenaga dan memesongkannya. Dalam ribut pasir atau hujan lebat, julat laser 5 km boleh jatuh kepada 500 meter. Ini bermakna laser tidak boleh beroperasi sendirian. Ia mesti digandingkan dengan senjata kinetik konvensional. Sistem masa depan adalah hibrid. Laser mengendalikan ancaman volume tinggi dan murah seperti drone manakala peluru berpandu disimpan untuk ancaman berprestasi tinggi atau cuaca buruk. Ini adalah pengoptimuman logistik. Anda tidak menggunakan tukul untuk membunuh lalat dan anda tidak menggunakan laser dalam ribut taufan. Untuk meningkatkan kuasa, kita tidak boleh sekadar membesarkan saiz kanta. Kita perlu meningkatkan ketumpatan kuasa dalam serat optik, tetapi ada had stimulated Brillouin scattering. Jika kuasa terlalu tinggi dalam serat yang sempit, cahaya akan melantun balik ke belakang memusnahkan sumber laser. Ahli sains bahan sedang membangunkan serat optik baru dengan struktur kristal fotonik yang boleh menangani ketumpatan kuasa yang lebih tinggi. Ini adalah kejuruteraan pada tahap atom untuk memanipulasi cara cahaya berinteraksi dengan kaca.
Dulu, kita ada laser kimia, coil seperti pada pesawat YAL. Satu, ia sangat kuat tetapi memerlukan tangki bahan kimia berbahaya yang besar dan berat. Logistiknya mengerikan. Inilah sebabnya mengapa dunia beralih kepada laser. Keadaan pepejal elektrik anda hanya perlu diesel, bukan bahan kimia toksik. Satu lagi pesaing ialah laser elektron bebas FEL. Ia menggunakan pemecut zarah untuk menghasilkan cahaya. Ia boleh ditala ke mana-mana panjang gelombang yang bagus untuk menembus atmosfera. Tetapi ia menghasilkan sinaran X-ray sampingan dan memerlukan perisai plumbum yang berat. Tidak praktikal untuk kereta kebal. Di antara keduanya ialah DPAL Diode Pumped Alkali Laser. Ia menggunakan wap logam alkali seperti rubidium dalam sel gas. Ia menggabungkan kualiti rasuk laser gas dengan kecekapan laser elektrik. Ini mungkin teknologi kuda hitam untuk sistem megawatt masa depan. Kembali kepada penyejukan. Sistem terkini menggunakan Phase Change Materials, PCM, bahan seperti lilin yang mencair untuk menyerap haba puncak semasa tembakan dan membeku semula semasa rehat. Ini bertindak sebagai bateri haba untuk meratakan beban penyejukan. Mengintegrasikan laser ke dalam kapal terbang adalah cabaran paling sukar. Getaran enjin jet, perubahan tekanan udara dan ruang yang sempit. Tentera udara sedang menguji port laser yang boleh dipasang di bawah sayap, tetapi pengurusan haba pada kelajuan supersonik adalah masalah aerodinamik dan termodinamik serentak. Kapasitor super berasaskan grafen sedang dikaji untuk memberikan pelepasan kuasa yang lebih pantas daripada bateri kimia. Kita memerlukan berjuta-juta watt dalam mikrosaat. Bateri kimia terlalu perlahan untuk tindak balas serta-merta yang diperlukan untuk memintas peluru berpandu hipersonik. Kualiti rasuk diukur dengan faktor M kuasa 2. Nilai 1/0 bermakna rasuk sempurna. Laser industri kimpalan mungkin mempunyai M2 sebanyak 20 buruh untuk jarak jauh. Laser senjata mesti mencapai M2 menghampiri 1.1 untuk berkesan pada jarak kilometer. Mengekalkan kualiti ini semasa menggabungkan 100 serat optik adalah seni halus. Walaupun dengan optik sempurna, kita dihadkan oleh diffraction limit, cahaya sebagai gelombang akan sentiasa menyebar. Semakin jauh jarak, semakin besar titik fokus minimum. Untuk mengecilkan titik fokus pada jarak jauh, anda memerlukan cermin pemancar yang lebih besar. Turret yang lebih besar bermakna sasaran yang lebih mudah dilihat musuh. Mengapa kita menggunakan inframerah? Dimaikan kerana ia mempunyai tingkap atmosfera di mana penyerapan udara adalah minimum. Cahaya nampak atau UV diserap atau dihamburkan terlalu banyak. Namun panjang gelombang yang lebih pendek sebenarnya membolehkan fokus yang lebih tajam. Ini adalah satu lagi kompromi kejuruteraan. Di angkasa lepas, tiada atmosfera. Laser berfungsi dengan sempurna tanpa herotan, tetapi di angkasa membuang haba adalah sangat sukar kerana tiada udara untuk menyejukkan radiator. Anda hanya boleh memancarkan haba sebagai inframarah yang sangat perlahan. Laser angkasa memerlukan radiator seluas padang bola. Satu konsep menarik ialah menggunakan cermin geganti. Laser gergasi ditempatkan di darat di mana kuasa dan penyejukan mudah. Menembak ke cermin di orbit yang memantulkan rasuk ke sasaran di mana-mana di dunia. Masalahnya, awan masih menghalang rasuk dari tanah ke angkasa. Ancaman kawanan drone swarm adalah pendorong utama teknologi ini. Jika 100 drone menyerang serentak, peluru berpandu akan kehabisan dalam saat pertama. Laser dengan magazin dalam dan penukaran sasaran pantas boleh memasak drone satu demi satu seperti permainan video berkelajuan tinggi. Untuk peluru berpandu hipersonik, cabarannya ialah kulit peluru itu sendiri sudah direka untuk menahan haba geseran udara yang ekstrim. Menambah haba laser mungkin tidak mencukupi untuk meleburkannya. Strateginya mungkin untuk merosakkan tertingkap sensor atau sirip kawalan yang lebih nipis. Kebanyakan laser senjata adalah continuous wave CW seperti penyembur api cahaya, tetapi terdapat penyelidikan ke atas ultra short pulse lasers. Ini menembak denyutan femtosaat yang sangat pendek tetapi berkuasa tinggi sehingga ia mengionkan udara menjadi plasma, mencipta kesan mekanikal kejutan bukan hanya haba. Masalah dengan laser berdenyut ialah jika ia terlalu kuat, ia mencipta bola plasma di udara sebelum sampai ke sasaran. Plasma ini legap dan menyerap tenaga denyutan seterusnya. Jadi, anda menembak diri sendiri. Mengimbangi kuasa puncak dengan ambang kerosakan udara adalah kuncinya. Mari lihat lebih dekat pada penggabungan serat. Setiap serat mesti mempunyai polarisasi yang sama. Jika gelombang cahaya bergetar pada satah yang berbeza, ia tidak akan bergabung dengan cekap. Jurutera menggunakan polarization maintaining fibers yang mempunyai struktur dalaman khas untuk memutar cahaya ke orientasi yang betul. Selain penggabungan spektrum, terdapat coherent beam combining (CBC).
Ini memaksa semua laser untuk mempunyai fasa yang sama puncak dan lembah gelombang selaras. Ini lebih sukar dilakukan secara elektronik tetapi membolehkan kualiti rasuk yang lebih tinggi. Ia seperti menyuruh 100 orang menyanyi nota yang sama dengan sempurna. Di medan perang, debu adalah musuh. Jika sedikit debu masuk ke dalam optik laser, tenaga laser akan membakar debu itu dan merosakkan kanta. Sistem ini memerlukan clean room bergerak untuk penyelenggaraan atau reka bentuk cartridge tertutup yang hanya diganti, tidak dibaiki di lapangan. Walaupun kos setiap tembakan murah, kos pembelian sistem ini sangat mahal. Satu unit boleh berharga puluhan juta dolar, namun jika ia boleh menyelamatkan kapal perang berharga bilion dolar, matematik pelaburan itu masuk akal. Ini adalah insurans mahal untuk aset yang lebih mahal. Kapal perang moden mempunyai kelebihan, mereka sudah mempunyai penjana kuasa gergasi. Kapal pembinasa kelas Zumwalt misalnya direka dengan lebihan kuasa elektrik khusus untuk senjata tenaga masa depan. Kapal adalah platform ideal untuk laser pertama. Bagi kenderaan darat seperti Striker, cabarannya ialah enjin dieselnya tidak cukup kuat. Mereka perlu menarik trailer tambahan yang penuh dengan bateri dan penyejuk. Ini mengurangkan mobiliti taktikal. Matlamatnya adalah untuk memadatkan segala-galanya ke dalam satu kasis. AC-130 gunship adalah calon seterusnya. Dengan ruang kargo yang besar, ia boleh membawa high energy laser untuk misi serangan darat secara senyap. Membakar enjin truk musuh dari langit tanpa bunyi letupan adalah keupayaan taktikal yang menakutkan. Sebelum menembak, sistem mesti mengenal pasti sasaran dengan pasti. Kamera teleskopik resolusi tinggi pada turret laser boleh membaca nombor plat kenderaan dari kilometer jauhnya. Ini memberikan fungsi gandaan, pengawasan dan serangan dalam satu pakej. Apa yang berlaku jika anda perlu membatalkan tembakan serta-merta tetapi laser sudah dipam penuh, tenaga itu mesti pergi ke suatu tempat. Sistem mempunyai beam dam dalaman blok grafit atau seramik yang menyerap tenaga laser dengan selamat jika pintu pengatup ditutup. Laser juga boleh ditala ke kuasa rendah untuk amaran escalation of force, mula-mula silaukan sensor mereka. Jika mereka terus datang, panaskan permukaan kulit luaran sebagai amaran Pine Ray. Jika masih berdegil, barulah naikkan kuasa untuk memusnahkan. Komputer kawalan tembakan laser memerlukan data cuaca masa nyata. Penderia lidar mengimbas laluan di hadapan untuk memetakan ketumpatan udara dan angin. Ini membolehkan komputer meramal beam wonder dan membetulkannya sebelum tembakan dilepaskan. Apabila sasaran mula terbakar, ia mengeluarkan asap dan serpihan. Asap ini boleh menghalang rasuk laser self. Taktik bijak ialah sweep attack, menggerakkan titik laser sedikit di atas permukaan sasaran untuk sentiasa memukul bahan segar, bukan asap yang baru terhasil. Sistem ini sangat bergantung pada perisian. Jika musuh boleh menggodam sistem penjejakan atau sistem penyejukan, laser itu menjadi besi buruk. Keselamatan siber untuk senjata perisian intensif ini adalah sama pentingnya dengan perisai fizikal. Bahan mentah untuk laser ini, ytterbium, neodymium, gallium adalah logam nadir bumi. Rantaian bekalan global untuk bahan ini adalah isu keselamatan negara. Siapa yang mengawal lombong nadir bumi, mengawal masa depan senjata laser. Melatih tentera menggunakan laser berbeza dengan senapang. Tiada recoil, tiada bunyi, tiada kelongsong peluru. Ia lebih kepada menguruskan sistem, memantau suhu dan menafsir data skrin. Askar masa depan adalah pentadbir sistem bersenjata. Kesan psikologi diserang oleh senjata halimunan sangat menakutkan. Kenderaan anda tiba-tiba terbakar tanpa amaran, tanpa bunyi tembakan. Ini boleh mematahkan semangat musuh dengan cara yang unik. Silent terror. Selain memusnahkan struktur, laser kuasa rendah digunakan untuk memusnahkan mata elektronik musuh, ERCM, infrared countermeasures. Helikopter moden sudah memilikinya untuk memesongkan peluru berpandu pencari haba. Ia menembak laser ke dalam sensor peluru berpandu untuk mengelirukannya. Teknologi ini juga ada manfaat awam. Laser serat berkuasa tinggi yang dibangunkan untuk tentera kini digunakan untuk memotong keluli tebal dalam pembinaan kapal dan kereta serta dalam penggerudian batu untuk tenaga geothermal. Perang memacu inovasi. Adakah kita akan melihat senapang laser pegangan tangan handheld? Mungkin tidak dalam masa terdekat. Bateri dan penyejukan adalah penghalang. Senapang laser yang mampu membunuh manusia akan memerlukan beg galas bateri seberat 50 krim dan akan membakar tangan penembak dengan haba buangan. Namun drone kecil dengan laser mikro untuk merosakkan mata atau sensor adalah mungkin. Ini adalah mimpi ngeri keselamatan VIP. Laser kecil tidak perlu membunuh untuk menjadi efektif, ia hanya perlu melumpuhkan penglihatan. Amerika Syarikat, China, Rusia, Israel dan Eropah semuanya berlumba-lumba. China dilaporkan telah membangunkan laser anti-satelit. Israel dengan sistem Iron Beam sedang menguji pertahanan laser darat.
Ini adalah perlumbaan angkasa lepas yang baru. Iron Beam Israel adalah contoh terbaik integrasi. Ia direka untuk memintas roket jarak dekat yang terlalu murah untuk dipintas oleh Iron Dome. Ia adalah pelengkap, bukan pengganti. Keupayaan menembak jatuh peluru mortar adalah sesuatu yang sangat sukar dilakukan dengan peluru berpandu. Satu lagi kegunaan, komunikasi. Laser boleh membawa data pada kadar yang jauh lebih tinggi daripada gelombang radio dan sukar dipintas. Sistem laser senjata boleh diubah mod untuk menjadi pemancar data jalur lebar ultra pantas ke satelit. Teknologi laser berkuasa tinggi yang sama digunakan di NIF National Ignition Facility untuk mencetuskan pelakuran nuklear. Walaupun skalanya berbeza, kemajuan dalam optik tahan lasak dan pengurusan haba di sana memberi manfaat langsung kepada senjata taktikal. Terdapat teori bahawa laser boleh digunakan untuk memanipulasi cuaca atau mencetuskan kilat, laser lightning rod. Dengan mengionkan laluan udara, kita boleh memandu kilat ke tanah. Ini boleh digunakan untuk melindungi tapak pelancaran roket. Perang laser adalah perang jarak jauh dan tidak peribadi. Ia memisahkan lagi askar daripada realiti pembunuhan. Ini menimbulkan persoalan etika tentang kemudahan kita menarik picu apabila kita tidak mendengar bunyi tembakan atau melihat kesan serta-merta. Masa depan penyejukan mungkin meniru biologi. Penyelidik sedang melihat sistem vaskular seperti darah dalam badan manusia untuk menyejukkan struktur laser. Saluran mikro yang bercabang secara fraktal untuk pengagihan haba yang optimum. Untuk tertingkap output laser masa depan, kaca mungkin digantikan dengan berlian sintetik. Berlian mempunyai kekonduksian haba yang luar biasa dan sangat telus kepada pelbagai panjang gelombang. Tetapi membuat tingkap berlian selebar 30 cm adalah cabaran pembuatan yang besar. Konsep Radical Optical Phased Arrays OPA. Tiada cermin bergerak, tiada turret mechanical. Beribu-ribu pemancar nano mengubah fasa cahaya untuk memesongkan rasuk secara elektronik. Seperti radar AESR tetapi untuk cahaya. Ini akan membolehkan pembidikan serta-merta ke pelbagai arah. Bukan sahaja untuk memusnahkan, laser boleh menghantar kuasa. Bayangkan dron pengintip yang tidak perlu mendarat kerana ia dicas secara wireless oleh laser dari tanah power beaming. Panel suria drone ditala khas untuk menyerap panjang gelombang laser itu. Jika musuh menggunakan cermin untuk memantulkan laser kita, kita boleh menggunakan variable wavelength laser. Tukar warna rasuk sehingga ia menemui frekuensi yang tidak dipantulkan oleh cermin musuh atau panaskan cermin itu sehingga ia kotor dan berhenti memantul. Kita sedang melihat kebangkitan semula idea Star Wars era Reagan tetapi dengan teknologi yang matang. Pertahanan peluru berpandu lapisan rangkap yang menggabungkan kinetik dan tenaga terarah adalah satu-satunya cara untuk menangani ancaman hipersonik masa depan. Ambang 100 kW adalah titik pusingan. Di bawah itu, ia adalah gangguan. Di atas itu, ia adalah senjata kelas tentera. Kita kini sudah melepasi 300 kW dan menuju ke 500 kW. Menjelang 2030, sistem megawatt mungkin menjadi realiti. Adakah laser senjata ajaib? Tidak. Ia sensitif cuaca, mahal dan kompleks. Tetapi ia mengisi jurang kritikal dalam pertahanan moden, kos pertembakan yang rendah dan majalah yang tidak habis. Ia adalah alat wajib dalam kotak perkakas komander moden. Apa yang paling menakjubkan bukanlah kemusnahannya tetapi kejuruteraannya. Mengawal cahaya, zarah paling laju di alam semesta memampatkannya dan menghantarnya dengan ketepatan mikron melalui atmosfera yang huru-hara adalah satu pencapaian kemanusiaan yang luar biasa. Teknologi apa lagi yang anda mahu kami bedah? Railgun, peluru berpandu hipersonik atau perisai aktif kereta kebal? Tulis cadangan anda di ruang komen. Bedah Sains wujud kerana rasa ingin tahu anda. Terima kasih kepada pasukan penyelidik dan penyunting visual kami yang menjadikan fizik kompleks ini kelihatan begitu jelas. Sains adalah usaha berpasukan, begitu juga saluran ini. Sehingga kita bertemu lagi, ingatlah cahaya boleh menerangi jalan atau membakarnya. Pilihan di tangan kita. Saya si penanya. Assalamualaikum dan salam sains.